Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sena, tepat 27 bulan 7 2569 bersama dengan tepat 11 Safar 1448 Hijrah. Malam ni mendengar berita pula Islam ya Allah nah. Kali yang keempat hari ni saya baca beritanya. Mula ni kita pergi di Angkrik dulu nah. Dalam satu kai tahan Angkrik berlaku tahan 2 ekor nah. Dia mabuk. Tahan Angkrik 2 ekor mabuk makan erak mabuk siap tu. Dia tu baik luar makan. Bos sudah makan mabuk siap, dia masuk dalam kai tahan dia. Dia curi. Dia make kereta rebah 2 ekor saat ni. Bawa kereta rebah lah. Waktu baik dah patah. Tinih tepuh hacuh habis kereta duduk kat tepi tu. Banyak utang lah kereta hak ia tepuh tu. Kena kereta rebah tepuh ni hacuh kereta nah. Tahan 2 ekor saat ni mabuk tak hupas sungguh. Boyo penuh hacuh habis kereta pialas ni lah. Dia kelek masuk dalam kai semula. Kelek masuk duduk tidur sedap. Lepas tu lah demo giceng atau fok tahan 2 ekor ni make kereta rebah waktu baik gitu puh kereta pialan penuh habis. Kena igak tahan saat ni 2 ekor saat ni. Kena igak fok dia sendirilah. Tu. Lepas tu kena buat buku lah. Hak ni berita tu baik lah, berita dua saat ni saya nak baca tengok nak baca dengar juga berita ni lah. Habis ni tu lah. Kita pergi tengok yang kedua pula berita lah. Masa 24 jam 48 jam masa 2 hari nah. Hari Ahad Morai, lepas tu hari Senah hari ni nah. Beti nah berde kapal muat minyak hak Saudi nah 3 T nah. Nah 3 T kapal hak Saudi, kapal muat minyak. Nak tu baik pergi jual kat Europe kat mana tak tahu tak syak. Tapi kena beti berdei 3 T. Kena lah berasaknya lah kapal muat minyak. Tu hak kena berdei 3 T. Lepas tu pula hak beti sekat. Tok sewi tu baik mari nah. 16 T pula kapal. Mujur tak berdei lagi lah. 16 T ni beti tu muglek jangan lalu. Tak kerti nak berdei lah. 16 T paling kelek di Saudi. 3 butir saja kapal laut, kapal muat minyak kena beti berdei. Ni kapal Saudi lah, kapal Saudi. Terik ni boleh jadi minyak ke mahal lah. Sebab Saudi nak jual tak leh. Nak tu baik ke jual tak leh. Tu. Malaikat yang pergi ke Afrika pergi jalan lain. Saya biasa royak dah. Kalau Saudi pergi jalan lain lah untuk nak jual minyak ya ni lah. Kena pakai masa sebulan. Baru nak boleh kapal, nak boleh tubik luar pergi siapa pak jual minyak tu. Kalau pergi kot ni 2-3 hari siapa dah. Pergi jalan baru tu, jalan ke Afrika lah. Kena pakai masa sebulan. Trend ni siap minyak siapa mah kita. Nah. Mahal siapa mah kita ni. Tu dia. Habis di meja lah. Ada lagi. Saudi dengan beti ni ada lagi. Tengok ni Dubai. Beti waktu baik. Waktu baik video nah. Satu video. Drone hak Saudi ni kena berdei jatuh. Drone kena berdei jatuh beras nyala nah. Tahan hak beti bakal guling tengok drone saat ni. Bakal duk buka baru duk tengok apa nyala lulu drone nah. Hak ni kena berdei di Yaman Utara. Tu. Hak ni satu video nah hak beti pukul mari. Pukul tengok kita tengok nah dunia tengok kapal drone hak Saudi kena berdei jatuh. Besar lah bekas lu. Kita duk berasa drone halu besar kapal drone hak Saudi ni. Orang bawa tak ada lah. Kasbuk kata drone ni tak ada orang bawa.
pakai awit sayuk mangkap lagi. Tu. Dalam video tu nah tahan hak betting gini keliling tengok dah dalam 10 orang lebih nah. Kita tengok tahan kalau hak betting ni nah tak ada pakai cut tahan. Tak ada pakai cut tahan seluar, baju, buat tahan dak pakai gapo? Pakai jubah, pakai kasubah. Tapi bawa putih sore-sore ya senggah putih dah. Ini tahan hak betting. Nah, berarti nah. Terus nak Saudi jatuh nah. Nombor. Habis ni berarti nah. Kita tengok satu berita lagi nah. Api nyala satu rongan hak Isra. Rongan ni duduk dekat setara Gaza. Setara Gaza tak ada jah mana lah nyala kuat nyala lepas tu duk lerek lagi timai ni rongan usahakan mari panggil tempat fok dia duk buat cara usahakan lah barang buat ada belakang timai ni nyala kuat benar lepas tu nyala luah lepas tu duk narak kau banyak narak lepas tu fok dia tu baik royak tu sebab gapo boleh nyala. Berita tu baik kata sebab Fort Isra ni gibang dalam Gaza, lepas tu mengecik api hak bang saat ni tu. Mengecik api tu pergi kena rongan saat ni. Nyala rongan tu. Sekit dia panggil sekit. Tembok tu sekit ya kelecak lagi lah. Jauh ni. Kena rongan sikit. Nyala selalu dah. Hak ni hak berlaku di Isra nah rongan bukan satu rongan dak habis usahakan cuang tu kawasan tu kelerek habis nyala. Hak ni berita ni tu baik pengorek saat ni saya tengok. Mengorek saat ni dah. Hak ni berita satu pada malam ni nak jumpa pula pagi esok. Saya kalau ada masa boleh ngapak kali lah saya baca lah. Pagi, tengah hari, petang, malam. Tu dia. Ada pihak tambah berita boleh tambah. Doa Gaza selamat. Kita doa Gaza masalah ni. Sebab orang Gaza mati syahid nak hari. Ada video tu baik banyak. Ada bang dari Gaza. Nah, nak hari lah. Malam ni sekadar ni lah. Saya baca saya lah. Jumpa pagi esok. Assalamualaikum.